Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera. And selamat datang ke podcast TV Arzak at PBAKL. Saya Nurin Izzati sebagai host anda pada podcast kali ini. Jadi, untuk segmen podcast kali ini, kami akan bersembang santai tentang Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur ataupun PBKL. Jadi, hari ini tetamu jemputan kita bawakan Puan Anali, iaitu penulis buku Butterfly. Apa khabar Puan? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Jadi Puan dah ready untuk saya temu Puan? Ya, bersedia. Jadi kalau kita dah ready, mari teruskan dengan soalan pertama. Baiklah, soalan pertama. Dulu orang kata Gen Z ni dia tak baca buku. Dia kurang membaca buku fizikal. Jadi, kita tengok sekarang BookTok dan Bookstagram makin lama makin rancak. Adakah media sosial ni sebenarnya penyelamat budaya membaca ataupun dia sekadar menggalakkan kita beli buku sebab nak nampak estetik? Bak kata remaja sekarang FOMO. Jadi apa pandangan Puan? Okey, sebenarnya saya bermula menulis tahun 2009. So masa tu sosial media belum ada. Masa tu penulis kebanyakannya tidak berada di hadapan. Diorang berada di belakang. Diorang hanya tulis buku dan penerbit akan terbitkan buku dan yang promotionnya penerbit. Tetapi tahun ini kita boleh tengok tahun kebelakangan ni sejak kita ada social media, sejak ada Facebook, semua-semua tu kan. Facebook 2009 ada. Lepas kita ada TikTok baru lagi. Ya, TikTok. Sekarang ni Thread tengah panas. Oh ya. Jadi sebenarnya betul memang sosial media adalah membantu untuk mempromosi karya dan ada segelintirnya pembaca yang beli disebabkan promo. Tapi efek kepada yang membaca tu sebenarnya dia lagi besar daripada yang FOMO ni. Jadi bagi saya saya boleh nampak perbezaan lah zaman dahulu sebelum ada sosial media macam mana penulis bekerja dan ketika ada sosial media macam mana penulis bekerja. Sangat berbeza. So kalau dulu penulis dulu dia nak adapt dengan sosial media, dia ambil masa. Tapi kita boleh lihat macam mana penulis baru yang memang dia menjadi penulis masa sosial media dah ada. Kita lihat cara penulis itu bekerja berbeza. So memang bagi saya sosial media sangat penting kepada penulis dan juga kepada penerbit untuk supaya buku-buku tu sampai kepada sasaran yang tepat. FOMO tu ada. Tapi tak banyak. Jadi kedua-duanya ada kelebihan masing-masing. Ada kelebihan. lah. Ya, ada kelebihan. Ikut pada cara kita gunakannya. Ya, benar. Okay, baiklah. Boleh kita teruskan soalan seterusnya? Boleh. Okey, soalan seterusnya. Soalan ni common lah. Kalau jumpa penulis, mesti kita tanya. Soalan ni ialah, apakah cabaran terbesar Puan semasa menghasilkan karya ni? Okey, macam saya, contohnya kalau masa menghasilkan Butterfly, cabaran terbesar masa tu adalah cerita ini, masa saya buat cerita ni, saya sedang berada di fasa yang sangat low. Yang berada di titik terendah saya sebagai seorang penulis, di mana masa tu karya saya diplagiat. Tahu kan plagiat macam mana? Karya saya diplagiat. Jadi saya hendak menulis sebuah novel yang bukanlah dark. Sebab novel ni, Butterfly ni psychology thriller. So agak berat, yang saya tak pernah tulis genre ni. So saya kena study pasal mental health, saya kena study pasal domestik, keganasan rumah tangga. Jadi untuk menghasilkan novel ni saya banyak kena study benda ni semua untuk dijadikan sebuah novel, untuk dikenakan dengan konflik dia. Itu adalah cabaran dari segi untuk saya bina cerita tu lah. Kalau dari segi cabaran pada diri sendiri pula, di mana masa tu saya mengalami fasa kekecewaan novel saya diciplak. Jadi untuk saya naikkan mood saya untuk menulis, untuk percaya kepada penulisan, untuk percaya pada industri, untuk percaya kepada orang kan. Jadi kat situ juga saya memerlukan cabaran juga. Selain pada cabaran sebagai penulis sendiri yang menulis, yang kadang-kadang kita datang perasaan malas. Macam alah malas nak tulis, malas kan. Kita nak lawan malas tu, itu pun ada cabaran juga. So untuk menghasilkan novel Butterfly ni saya ada 3 cabaran lah. So ketiga-tiga cabaran ni memang
agak berat lah bagi saya kot. So bila kesannya bila orang baca novel tu mungkin dia orang boleh rasa dia boleh masuk dalam novel tu kesan. Dia pun merasai sekali. Ya, novel tu merasai sekali kesan Tapi tu. alhamdulillah dah kena ciplak pun meletup. Ya, alhamdulillah. Itu kesan daripada sosial media. Sebab bila ada sosial media, TikTok semua kan, itu yang mewujudkan FOMO. So bila mewujudkan FOMO tu, dia membantu untuk saya mempromosi novel tu. So ketika saya mempromosikan novel tu, barulah saya akan jumpa orang yang FOMO dan orang yang betul-betul membaca. So dia macam berkait pula. Bagus. Okay, jadi syok-syok sangat kita borak. Kita dah sampai dekat penghujung podcast. Yeah. Jadi itu sahaja episod kali ini di podcast Arzaik at PBAKL. Harap anda enjoy dan dapat sesuatu daripada perkongsian kita hari ini. Kadang-kadang satu ayat dalam buku pun boleh ubah cara kita melihat hidup. Jadi teruskan membaca, teruskan belajar sebab kejayaan bermula dengan usaha kecil yang konsisten. By the way, anda yang bukan peminat buku pun kena datang tahu dekat sini. Sebab dekat sini bukan je ada pelbagai jenis buku, tapi ada juga food truck yang menyediakan pelbagai jenis makanan. Korang jangan risau tau, saya dah try semua and semua sudah sedap. Jadi, marilah datang ke PBAKL yang berlangsung dari 29 Mei hingga 7 Jun di PWTC Kuala Lumpur. Kami tunggu anda di sini ya. Bye!